Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi di channel Emily's Kitchen. Hari ini saya nak kongsikan lagi resepi kuih apam nasi yang lembut dan gebu. Okey, mula-mula kita sediakan dulu blender, kemudian kisar 1 cawan nasi bersama dengan gula, lebih kurang setengah cawan gula. Tambahkan 1/2 cawan air. Okay, kesemua bahan ni kita kisar sehingga nasi tadi tu betul-betul halus. Okay, dah siap kisar tu, bolehlah tuangkan adunan tadi ke dalam mangkuk ataupun besen. Kemudian boleh tambahkan 1/2 cawan tepung beras. Campurkan juga dengan setengah cawan tepung gandum. Jangan lupa masukkan 1 sudu kecil yeast. Okay, kesemua bahan ni kita kacau dulu sehingga semuanya sebati. Masukkan juga sedikit garam dan gaul lagi. Okey, ni dia adunan untuk kuih apam nasi. Dia punya tekstur tu macam ni dah. Dia tak terlalu cair dan tak terlalu pekat. Kemudian kita tutup dengan plastik wrap ataupun pinggan dan perap selama 1 jam ataupun sehingga adunan ni dia akan naik sekali ganda. Okey, ni adunan selepas diperam 1 jam. Okey, dah timbul dah dia punya buih-buih halus tadi, menandakan yeast tu aktif bekerja. Okey, kita kacau sekejap bagi buang air bubble. Kemudian bolehlah bahagikan adunan ni kepada beberapa bahagian kecil dan letakkan sedikit pewarna makanan. Okey, kacau rata sehingga sebati. Kemudian boleh sediakan acuan. Okey, ni saya guna acuan kuih kasui. Oleskan dulu dengan sedikit minyak, kemudian tuangkan adunan tadi sehingga 3/4 penuh. Sementara tu dah boleh panaskan air kukusan sehingga mendidih. Okey, tutup periuk kukusan ni. Kalau boleh penutup tu kita balut dengan kain supaya uap air tu tak menitis di atas kuih. Okey, kita kukus lebih kurang 20 minit ataupun sehingga kuih ni masak. Okey, bila dah masak tu sejukkan sekejap, kemudian bolehlah cungkil keluar daripada acuan. Kuih apam nasi ni kita akan makan bersama dengan kelapa parut, kemudian gaulkan dengan sedikit garam. Okay, nak bagi tahan lama boleh kukus kelapa parut ni lebih kurang 5 minit macam tu. Okey, ni dia kuih apam nasi tadi dah pun siap dihidang. Okay, dia punya tekstur tu memang sangat lembut, gebu dan rasa dia pun sangat sedap. Lemak-lemak manis bila makan dengan kelapa parut masin tu memang sangat sedap. Senang je kan nak buat kuih apam nasi. Okey, itu saja perkongsian pada kali ini. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Bye.